Okay guys, video kali ni saya nak claim duit daripada aplikasi Pinjoy. So kita punya balance dah ada RM41. Tapi sebelum tu baru-baru ni ada orang share dekat saya, dia punya balance dah ada RM20. So dia kata kat saya, boleh tak claim RM2.50? RM2.50 pula dah. RM2.05 ni tanpa invite. So mula-mula saya pening sebab saya punya minimum withdraw RM2 tak ada. Saya kata mana datang ni RM2. Lepas tu saya minta DSS, dia tunjuk dekat saya. So rupanya dia punya handphone ada minimum withdraw RM2.05. Mungkin dia ikut handphone juga kot. Ada orang handphone dia support minimum withdraw RM2. Kalau macam saya punya tak ada guys. So kalau korang nak withdraw nanti, korang boleh claim yang RM2.05. Kalau handphone korang ada lah. Kalau handphone korang support, korang boleh claim yang RM2.05. Cumanya saya tak pasti macam mana cara nak withdraw yang RM2 punya geng. Kalau korang tengok dekat sini, dia punya balance dah ada RM20. Sepatutnya dah boleh claim kan. Tapi dekat sini masih lagi kunci geng. So kalau yang ni saya tak pasti macam mana cara untuk claim. Yang saya tahu boleh claim minimum RM41 sahaja. Okey, kalau korang tengok dekat sini, dia ada tunjuk tau. Ada orang dapat claim 40 sen, ada orang dapat claim RM9, ada orang dapat claim RM2. Jadi untuk korang yang pengguna baru ataupun korang yang tak pernah lagi guna aplikasi ni, korang boleh dapatkan 41 sen. 41 sen tu nanti korang boleh withdraw dekat bahagian depan ni geng. Lepas korang klik link dekat bawah video ni, korang dah download apa semua, nanti korang tengok dekat bahagian depan ni. Korang kena selesaikan 5 task untuk korang claim free gift. So 41 sen tu semua orang akan dapat. Yang baru nak main, korang boleh dapatkan free gift 41 sen. Lepas tu cara nak claim yang kita punya balance pula. Kalau korang punya duit nanti dah cukup RM41, korang klik dekat bahagian bawah ni, dekat bahagian reward. Lepas tu klik button withdraw. Kemudian korang pilih korang nak withdraw dekat dalam TNG ataupun bank. So kalau macam kita pilih dekat TNG guys. Lepas tu klik button withdraw bawah ni. Okey, dekat bahagian sini pula korang kena masukkan nombor telefon TNG korang dan juga nama yang ada dekat dalam TNG korang. So korang masukkan nombor telefon dan juga nama korang guys. So kita isikan kejap. Okey, lepas korang dah isi, korang double confirm balik, tengok korang punya nama dengan nombor telefon korang betul ataupun tak. Kalau dah betul, korang klik bawah ni guys, confirm withdraw. Lepas korang dah withdraw, korang tunggu dalam tempoh 3 ke 5 hari waktu bekerja. Tak kira Sabtu dengan Ahad. Sebab Tashangut diorang tak ada buat payment hari Sabtu dengan Ahad. Paling cepat 24 jam, paling lama 3 hari ke atas. Okey, langkah yang pertama, korang tekan link yang ada dekat bawah video ni. Saya dah sediakan link apps ni untuk korang download. So lepas korang dah download, korang dah install, nanti korang kena register menggunakan Google korang. So dekat sini dia ada bagi dua pilihan yang korang boleh guna. Sama ada korang nak daftar menggunakan Facebook ataupun Google korang. Kalau macam saya daftar menggunakan Google. So korang klik dekat bawah ni, nanti pilih email mana yang korang nak guna untuk register. And korang akan dapatkan bonus sebanyak 500 duit hijau. So ini adalah bonus untuk new user. 500 duit hijau bersamaan dengan RM2.05. Lepas tu kalau korang nak claim korang punya duit TNG nanti, korang kena buat dia punya task. So dekat sini ada task untuk newbie. Korang kena selesaikan semua task yang diorang bagi dekat depan ni. Lepas tu korang boleh claim 41 sen. Korang kena completekan 5 task je guys. Korang pilih lah mana-mana task yang dekat bawah ni. Korang kena buat 5 task and boleh claim 41 sen. Okay, lepas tu untuk kali yang kedua, kalau kita nak withdraw duit dekat dalam aplikasi ni guys, kita kena kumpulkan RM41. And dia punya pilihan untuk kita claim, korang boleh withdraw dekat dalam TNG ataupun masuk ke dalam bank korang. So untuk kita dapatkan duit pula dekat dalam aplikasi ni, kita kena kumpulkan duit warna hijau. So duit warna hijau tu nanti kita kena tukar dengan duit dekat sini guys. Setiap kali korang nak buat penukaran, korang kena ada 200 duit warna hijau. So cara nak buka dia ataupun cara nak buat dia punya penukaran, korang klik dekat belah bawah ni geng. Klik dekat bahagian unlock now. Okay, nanti dia akan tukar korang punya duit hijau kepada duit. So 200 duit hijau bersamaan dengan 82 sen. Nanti korang punya balance akan bertambah guys. Okey, untuk setiap penukaran, tak silap saya korang kena buat dia punya task. Dia ada bagi dua pilihan. Sama ada korang nak buat task ataupun korang nak invite orang. Tapi kalau korang tak suka invite, korang boleh buat dia punya task untuk korang tukar korang punya duit hijau. Kalau korang yang tak nak buat task tapi korang ada invite kawan, korang ada dapat duit hijau, korang boleh buat penukaran menggunakan kaedah pembayaran yang kedua, iaitu korang boleh invite untuk tukar korang punya duit warna hijau. So nanti waktu korang nak buat penukaran tu guys, dah ada bagi dua pilihan tau. Sama ada korang nak buat task ataupun korang nak invite kawan. Lepas tu kalau korang nak dapatkan pula dia punya duit hijau, dekat depan ni dia ada macam-macam jenis task yang korang boleh buat. So sebagai contoh, task yang pertama, korang boleh main lucky flip. Kalau lucky flip, korang boleh buka chip yang dekat bahagian tengah ni, ataupun kad yang dekat bahagian tengah ni. Bukan kad kot, saya rasa ni chip. Korang kena buka chip ni, and dekat setiap chip dia ada bagi duit hijau dengan coin. Tapi untuk korang buka satu chip, korang kena ada 100 coin. So coin yang korang kumpul ni pun penting juga guys, untuk korang main lucky flip ataupun korang boleh main lucky spin.
Kalau lucky spin, korang boleh dapat sehingga 20,000 duit hijau. Untuk setiap spin, korang akan dikenakan sebanyak 200 coin ke ataupun 100 coin. So kalau sekarang free kan, jadi korang klik je dekat spin bawah ni. Okay, lepas tu kalau korang nak dapatkan lagi korang punya duit hijau, korang boleh main game dekat sini geng. So untuk game dekat bahagian sini, korang boleh main yang diorang dah sediakan dekat dalam aplikasi ni, ataupun korang boleh install apps untuk main dia punya game. So dekat sini nanti ada macam-macam jenis task ataupun aplikasi yang korang boleh download untuk dapatkan duit hijau. Kalau boleh, saran saya korang cari aplikasi yang mudah untuk korang guna. Kalau korang rasa aplikasi tu makan masa ataupun susah nak korang dapatkan duit hijau, korang jangan main. Korang try cuba aplikasi yang lain. Korang download banyak aplikasi pun tak ada masalah guys. Nanti bila dah dapat duit hijau, korang boleh delete balik korang punya aplikasi tu. Lepas tu yang bawah ni pula korang kena main game. Yang ini korang dapat duit hijau. Duit hijau pula dah. Kalau untuk task yang bawah ni korang cuma dapat coin saja. So yang atas ni kalau korang nak dapatkan duit hijau, yang bawah ni korang dapatkan coin. Tapi kalau game yang dekat sini diorang dah sediakan dekat dalam aplikasi, jadi korang tak payah download. So korang just main je game yang diorang dah sediakan. Cara nak main game dia, klik je dekat bawah ni guys, start game. So bila korang dah dapat kumpul 200 duit hijau, korang boleh klik dekat belah bawah ni, dekat bahagian reward. Lepas tu korang boleh buat penukaran. Saya rasa itu je lah untuk video kita kali ni. Kalau korang nak tanya apa-apa soalan, korang boleh komen dekat bawah video ni. Tapi saya rasa lebih mudah kalau korang tak faham, korang chat je saya dekat WhatsApp. Tekan je link dekat bawah video ni guys. Dan satu lagi, korang jangan lupa untuk join dekat dalam grup WhatsApp kita geng. Dan yang ini pula adalah feedback terbaru. Semua aplikasi buat duit yang saya main, and duit dah berjaya masuk dekat dalam TNG saya. Korang nak tengok aplikasi yang lain, boleh tengok dekat channel YouTube saya, Buat Duit Tanpa Modal Channel. Okay, Assalamualaikum, semoga berhasil.